Dan dengan rendah hati saya akan serahkan majlis ini kepada wakil lelaki untuk meneruskan kata-kata seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama sekali kami daripada wakil sebelah lelaki mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak perempuan kerana menerima kami dengan senyuman yang sangat besar. Kita rasa sangat berbesar hatilah. Dan juga terima kasih pada Abang Erina Firdaus kerana membuka bicara. Dan tentu sekali kehadiran kami hari ini bukan sebarang-sebarang, ada hajat yang besar sangat. Jadi pasal dia besar, saya dah mulakan dengan pantun. Tak boleh berbeli tak apa, kita menjual saja. Barang bukan sebarang barang, barang dibawa dari Makassar. Datang bukan sebarang datang, datang dengan hajat yang besar. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya, nama saya Muhammad Alfa. Saya sepupu kepada Amiruddin. Dan bersama saya hari ini kaum keluarga. Mungkin saya perkenalkan satu persatu lah. Yang veteran sajalah. Nak kata kalau yang tua tak sedap sangat, yang veteran lah. Jadi yang di sebelah belakang saya ni adalah pakcik saya, Ismail, Haji Ismail. Dan di sini pakcik saya, Haji Ruslan. Dan di sana itu makcik saya, Haja Jalimah. Ini mak pengantin, Haja Salma. Wah, banyak peminat lah. Di belakang tu ibu saya, Haja Jamia. Dan makcik saya di belakang tu, Haja Izzah. Yang lain ni semua kita sepupu lah. Ya. Dan dan seperti yang kita tahu, kehadiran kita hari ini pastinya semua dah tahu apalah. Tapi saya rasa sebagai wakil, saya nak menzahirkan supaya semua yang di sini tahu kenapa tujuan kami di sini. Jadi tidak lain tidak bukan untuk mengeratkan silaturahim antara dua pasangan ni lah, iaitu Erina dan juga Amir. Ya. Dan saya difahamkan ada cerita. Jadi saya nak bercerita sikit lah. Boleh. Okey, saya difahamkan pada 6 September ada majlis merisik yang di mana pihak perempuan sudah pun mengetahuilah akan hajat Amiruddin. Jadi sejak 6 September tu Amiruddin ni ada penyakit angau. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Jadi kedatangan kita hari ini adalah untuk menanda tunang dan sekaligus membincangkan tentang majlis pernikahan lah. So sebagai tanda pertunangan, saya diamanahkan untuk memberi dua bentuk cincin pada pihak Erina, di mana ada dua bentuk cincin. Pleasure. Dua bentuk cincin. Di mana yang ini adalah cincin merisik, dan kemudian yang satu lagi yang berlian ni cincin berguna. Jadi saya serahkan cincin ni kepada wakil ayahanda dan mengharapkan jawapan ataupun keputusan yang happy lah untuk silakan. Okay, so 1, 2, 3. Alright. Saya pas baliklah kepada pihak wanita, Encik Firdaus. So sekiranya tanda bersetuju, dan setuju. Alhamdulillah. Tak boleh tidur sekejap. Itulah. Nanti yang pengantin ni bila dah setuju. Betul. Nanti botak rambut lah. Mandi tak basah. Jadi alhamdulillah kalau setuju, kami pun alhamdulillah
Jadi mungkin seterusnya kita ingin apa? Ibu pada Amir menyarungkan cincin sebagai tanda penerimaan lah pertunangan ini. Silakan. Ada mak-mak. Okey, bulan saya. Okey. Silakan.